Hada Labo lotion ni has been around for years. Daripada I sekolah rendah lagi dah wujud. Orang dah dewasa and still tak try lagi. You guys are missing out. Every time I tanya orang yang kulit cantik, diorang pakai apa? Diorang akan cakap pakai Hada Labo punya lotion. I memang suka lotion dia. Dia punya hydrating lotion, dia punya whitening lotion, semua best. Tambah-tambah premium whitening lotion dia ni always out of stock everywhere. Ni packaging lama, ni packaging baru, lagi cantik. Bukan lotion dia je, dia punya moisturizer pun new version with new formula. Dua-dua ada extra ingredient yang buatkan kulit you lagi elok. I've been using this for weeks and I nampak beza dia. Dab-dab kat muka. Walaupun dia punya purpose untuk brighten your skin, tapi kulit I extra hydrated bila pakai ni. Nampak tak? Bersinar-sinar kulit I. Dia sangat-sangat glowy yang sihat. Dia tak melekit. Senang sangat meresap kat kulit, nampak? Tak melekit langsung. You nak nampak kesan kulit cerah tu cepat, you pairkan dengan dia punya moisturizer. Lagi satu, it's halal certified. So, you tak payah nak was-was kalau nak pakai dah benda ni. And it will be available on TikTok first. So, save the date and korang check out bila dia dah release, okay?